Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, hari Rabu 1 Oktober 2025, sesi pemeriksaan cermat tapak telah dilaksanakan oleh bahagian perancangan rel Agensi Pengangkutan Awam Darat di dua lokasi utama iaitu Depoh RTS Wadiana dan Stesen RTS Bukit Jaga, Johor Bahru. Hasil pemeriksaan cermat mendapati kerja-kerja pembinaan sedang berjalan dengan sangat aktif. Sepanjang tempoh pemeriksaan cermat dilaksanakan, pihak APAD menekankan kepada Infrakos iaitu syarikat infrastruktur dan OPCO syarikat pengendali bahawa aspek keselamatan perlu diperkukuhkan dan sentiasa berada pada standard tertinggi di samping kemajuan projek menjadi fokus utama. Projek RTS Link yang bakal menghubungkan Johor Bahru dan Singapura melalui pengangkutan awam ini merupakan usaha penting dalam mengurangkan kesesakan di sempadan. Dengan tarikh operasi semakin hampir, RTS Link diharap menjadi penyelesaian jangka panjang kepada masalah lalu lintas di sempadan antara dua negara. APAD komited memastikan projek infrastruktur pengangkutan awam negara dibangunkan dengan selamat, baik, cekap dan berimpak tinggi demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih.